Alauddin, Michael Jackson Islam ke sebenarnya? Setakat fakta yang ada, tiada pengesahan rasmi bahawa Michael Jackson memeluk Islam. Tapi ramai cakap dia tukar nama jadi Mikael. Itu hanyalah kabar angin yang tersebar di internet. Jadi betul lah. Saya tak kata betul, saya kata tiada bukti kukuh. Say thanks to Allah for the moon and the sun. Itu kan lagu Michael Jackson. Nasir, itu sebenarnya lagu Zain Bihar. Bukan Michael Jackson. Bukan. Lagu itu memang bukan dari Michael Jackson. Habis tu kenapa suara macam Michael Jackson? Mungkin sebab awak dah set minda begitu. Jadi Alauddin, kedengaran awak ni kan AI. Awak research lah. Saya dah semak pelbagai laporan. Ada yang mendakwa beliau berminat dengan Islam, tapi tiada pengumuman rasmi daripada Michael Jackson sendiri. Kalau ikut pemerhatian awak? Pemerhatian saya tetap bergantung kepada fakta yang boleh disahkan. Okey, kalau awak kena pilih, Islam atau bukan Islam? Nasir, benda macam ni bukan boleh pilih secara teka-teki. Islam atau bukan Islam? Tiada bukti rasmi beliau memeluk Islam. Maknanya bukan Islam lah. Saya tak kata begitu. Saya cuma kata tiada bukti yang mengesahkan. Pening lah awak ni. Saya cuba elak kena viral, Nasir.